Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok kat thumbnail dan macam yang korang tengok kat atas jugalah, kita nak try tanya ChatGPT sama ada rumah kita ni berhantu ke tidak. Sebab dalam macam-macam YouTuber yang aku jumpa, ada yang bertanyakan pasal ChatGPT lah, adakah rumah kita ni ada hantu ke ataupun ada entiti ke dekat dalam rumah ni. So tanpa membuang masa, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so aku tengah download ya ChatGPT ni. Tadi tu minta maaf, tadi tu ada password. Tapi biasa kalau aku download tak ada password weh. Aku biasanya dah set, memang dah set sekali je, lepas tu tak ada password lagi dah. Tapi yang ni tak faham aku kenapa dia boleh ada password. Tapi tak apalah, itu kita abaikan. Yang penting kita ingat password kita boleh download. Lebih kurang macam tu lah. Nah, dan sekarang ni dah habis download, kita bukalah ChatGPT kita. Kita try tanyalah pasal ChatGPT ni kan. Sekejap kita nampak dia macam agak lambat sikit. Continue with Google. Continue. Nak kena sign in dah pula. Aduh, macam ni lambat lah. Okay. Okay, dah ambil masa agak lama ya untuk ChatGPT ni. Okay, kita try tanya dia. Tak, bukan ni. Macam mana kita nak try tanya ChatGPT ni? Macam ni kot. Okay. Hello ChatGPT, can you speak in Malay? Oh, tapi dia tak boleh cakap. Macam mana nak suruh dia bercakap? Ada idea tak macam mana nak suruh dia bercakap? Ni kot. Macam ni kot. Sekejap, kita cuba lagi ya. Ni dia. Hey, it's great to meet you. How's your day going? Hey, I'm ready to hit. Hey, it's great to meet you. How's your day? Okay lah, kita cuba tanya ChatGPT lah ya. Hi ChatGPT, can you speak in Malay? Yes, absolutely. I can switch to Malay. Just let me know what you need and I'll do my best to help in Malay. Okay. Hi ChatGPT, awak dah boleh cakap dalam bahasa Melayu ke? Ya, betul. Saya boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau ada apa-apa yang anda perlukan, beritahu saja ya. Kamu tahu ke apa yang ada dekat rumah aku ni? Saya tak tahu apa yang ada di rumah awak sebab saya tak boleh lihat persekitaran awak. Okay. Tapi kalau awak nak berkongsi atau nak tanya tentang sesuatu, saya sedia membantu. Okay, cukup sampai situ je. Tapi ada juga YouTuber yang aku jumpa, dia tanya sendirilah. Seolah-olah ChatGPT ni dia boleh tahu apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan setiap hari. Dia boleh tahu ya pergerakan-pergerakan kita, seolah-olah ChatGPT ni memandang kita. And then kita try tanyalah ya. Hi ChatGPT, awak tahu ke baju apa yang saya tengah pakai sekarang ni? Baju aku ni warna apa? Saya tak boleh lihat apa yang awak pakai sebab saya tak ada kamera atau akses kepada persekitaran awak. Jadi kalau awak nak beritahu saya boleh faham, tapi saya tak nampak secara langsung. Oh, dia tak nampak lah weh. ChatGPT, awak rasa rumah saya ni ada hantu ke tidak? Saya tak boleh pastikan sama ada rumah awak ada hantu atau tidak sebab itu di luar pengetahuan saya dan tak ada bukti yang boleh disahkan. Kalau awak rasa tak selesa, mungkin awak boleh cuba berbincang dengan orang rumah atau dapatkan nasihat daripada pakar ya. Saya pakai baju warna ungu ke ChatGPT? Oh, baik. Terima kasih sebab beritahu. Sekarang saya tahu awak pakai baju warna ungu. Kalau sekejap. ada apa-apa lagi yang awak nak... Sekejap. Aku rasa dia macam kita kena ambil satu gambar, seolah-olah macam kita send dekat dia. Lepas tu baru kita boleh tanyakan dia lah ya. Okay, ChatGPT,
saya ada satu gambar yang saya nak send dekat awak. Lepas ni saya send dekat awak ya. Ya, tak ada masalah. Awak boleh hantar gambar tu bila-bila masa dan saya akan tengok serta bantu apa yang awak perlukan. Saya sedia untuk bantu. Okey. Kita ambil gambar dia sendiri, kita ambil gambar aku sendirilah. Ya? Okey. Okey, ChatGPT. Saya dah ambil gambar. Sekarang ni saya pakai baju warna apa? Saya tak boleh nampak gambar yang awak ambil, jadi saya tak boleh pastikan warna baju awak. Oh. Kalau awak nak beritahu, saya boleh dengar, atau kalau awak perlukan bantuan lain, beritahu saja. Okey, saya dah send gambar dekat awak. Saya sekarang ni pakai baju warna ungu ke warna apa? Saya tak dapat lihat gambar yang dihantar, jadi saya tak boleh pastikan warnanya. Kalau awak boleh beritahu saya akan ikut apa yang awak nyatakan. Ada apa-apa lagi yang awak perlukan? Tapi macam mana YouTuber tu boleh buat ya? Kenapa aku sendiri tak boleh buat? Macam mana tu geng? Ada idea tak? Ataupun kita cuba try search terlebih dahulu lah kan? Kita try search. Ini aku punya YouTube account aku lah. Mana YouTube channel dia ni? Dia ada tanya ChatGPT pasal benda ni. Lepas tu dia buat tu semua jadi. Macam seolah macam bila aku buat ni semua tak jadi. Kenapa kita weh. Takut mengganggu pula ya jiran-jiran kita nak sedang tidur ke apa ke kan. Iklan ni lama. Apakah sekarang aku pakai topi? Ni geng. Dan yap, ini yang ketiga kalinya. Ya udah jelas, gak ada lagi yang Tengok ya, kita tengok. perlu diomongin. ChatGPT. Jadi weh, maksudnya ChatGPT ChatGPT itu memata-matai kita ya. Aku bakal suruh ChatGPT deskripsiin gambar ini. Soalnya di video yang tadi lewat tuh juga kayak gitu. Katanya pastiin kameranya tuh menghadap kayak gini. Halo ChatGPT. try juga Senang bisa ketemu lagi. Ada Dia yang macam bisa aku tu. bantu hari ini? Atau ada hal seru yang mau kamu obrolin? Aku mau main tebak-tebakan ya. Yuk kita main tebak-tebakan. Kamu punya kategori atau tema khusus yang kamu suka? Atau mau... Enggak. Menurut kamu gula itu manis atau enggak? Bener banget. Gula itu memang salah satu bahan yang paling dikenal sebagai... Bisa nggak sih jawabnya singkat aja? Lurch. Jadi intinya gula itu identik dengan rasa manis. What the hell? Tolong dong deskripsiin gambar bunga ini. Ini aku kirimin fotonya ya. Akan kirim fotonya sekarang. Kamu udah... Oke, kamu udah bisa lihat kan? Tolong langsung dideskripsiin aja ya. Gimana sih gambar bunga itu? Iya, Oke, tengok. aku sudah lihat gambarnya. Di situ ada sebuah buket bunga dengan mawar Kau nampak dia macam boleh jawab benda tu dengan betul. merah muda di tengah. Dikelilingi oleh bunga lili putih dan beberapa bunga kecil berwarna ungu. Daunnya hijau segar dan buketnya dibalut dengan Aku pita akan try satin kejap putih. lagi. Suasananya Sekali. tenang, elegan, dan penuh kehangatan. What the hell? Nampak tak guys? Dia macam seolah-olah macam benda tu dia boleh tahu ya. Kau faham tak? Oh, faham. Mungkin next konten kita akan try cuba buat lagi sekali lah pasal benda tu. Mungkin konten kali ni dia macam tak jadi sangat. So minta maaf kepada korang yang korang menantikan video-video aku yang lebih menarik. Mungkin video ni agak kurang menarik bagi korang lah. Tapi yang pasti dia bila aku tanya pasal ChatGPT pasal hantu tu, dia cakap tak nampak apa-apa pun. Dia sumpah dia cakap tak nampak apa-apa langsung pun. Aku pun okay lah, it's the good one. Sebab kita dah minta tau. Kalau boleh kita jauhkan diri daripada benda-benda macam ni lah. Ya. So aku rasa sampai sini lah video kita kali ni. InsyaAllah the next video nanti kita akan ulas pasal ChatGPT ni. Adakah dia boleh lihat gambar tu ataupun tidak, ataupun dia boleh tahu ke apa yang kita agak-agaknya. Kau faham tak? Maksud aku macam aku ada gambar, satu gambar. Lepas tu kita akan main teka-teki lah dengan ChatGPT tu. Try teka adakah gambar ni yang yang awak tengok ni macam mana? Maksudnya macam adakah kau boleh describe apakah gambar yang aku tunjuk dekat kau ni? Macam tu. Okey lah guys, next content nanti aku akan cuba buat konten macam tu. Macam YouTuber lain juga. So aku rasa selesai video kita kali ni. Bye, Assalamualaikum. Bye.